Hai sahabat, ingat lagi kau saya Keluk Tarasika yang saya membuat pemindahan koloninya masuk ke dalam kotak hive dalam beberapa tahun yang lepas lah sahabat, di mana sarang tersebut sarang rumput, saya pindah dia, saya masuk ke dalam kotak hive lah sahabat. So ini adalah hasil daripada penggandaan koloni lebah Keluk Tarasika daripada sarang yang reput dululah sahabat. Alhamdulillah, jom kita membuat pemeriksaan di dalam sarang koloni lebah Keluk Tarasika yang saya buat penggandaan koloni ini sahabat. Penggandaan koloni Tarasika yang ini sahabat, saya dah buat hampir 3 bulan lebih lah sahabat So hari ni kita nak tengoklah bagaimana perkembangannya di dalam kotak hive ini sahabat. Alhamdulillah sahabat, kalau dilihat daripada atas ni sahabat, dah ada banyak telur muda sahabat. Dan kalau sahabat dapat lihat ratu muda di dalam kotak hive ni sahabat kita buka sikit propolis ni, kita tengok ratu muda dia. Tu dia sahabat, ratu muda lebah Keluk Tarasika. Alhamdulillah ratu dia sihat molek lah sahabat. So sekarang musim sumber daripada bunga durian ya sahabat. Alhamdulillah sumber dia agak banyak. So koloni ni agak stabil lah. Dengan cuaca sekarang pun agak baik. So koloni dapat survive dengan baik lah. Untuk video lebah Keluk Tarasika ni sahabat, saya buat penggandaan koloni tu saya lupa nak update sahabat. Bukan lupa nak update, so video tu saya tak sempat nak rekod. So next ada rezeki lain kali saya buatlah video penggandaan koloni lebah Keluk Tarasika. Di mana penggandaan koloni lebah Keluk Tarasika ni sahabat, saya buat dengan cara saya pindah telur pekerja dan juga telur ratu sahabat. Telur pekerja dan telur ratu. Tapi sahabat, sebelum nak jadi hasil lagu ni sahabat, saya dah gagal beberapa kali lah saya buat penggandaan koloni Keluk Tarasika ni. Yang pertama sekali saya dah gagal. Yang kedua, ini adalah yang ketiga saya buat penggandaan koloni Keluk Tarasika. Alhamdulillah koloni pun dah stabil. Mungkin disebabkan pemilihan telur dan juga faktor cuaca dan sumber yang elok lah pada musim sekarang sahabat. Kerana cuaca dan sumber ni sahabat, antara yang perlu kita perhatikan lah sebelum kita buat penggandaan koloni lebah Keluk. Kalau tengok dia punya corong pun Alhamdulillah dah mula aktif. Lebah pekerja keluar masuk pun nampak banyak. So ni kita tutup dulu sahabat. Kita tengok koloni induk Tarasika yang dahulu saya buat pemindahan koloni daripada kayu yang reput. Dia duduk dalam sari reput tu, saya pindah masuk ke dalam kotak hive. Ini dia sahabat, ni adalah induknya. So sekarang dah jadi 2 lah sarang koloni Keluk Tarasika saya. So koloni Keluk Tarasika yang ini sahabat, dia mempunyai corong lebah Keluk seperti bunga ros sahabat. Kalau sahabat tengok lah, seperti bunga ros kan, dia punya corong dia tu kan. Dia punya induk dia pun Alhamdulillah aktif. So nanti ada masa nanti kita cuba buatlah video penggandaan koloni lebah Keluk Tarasika. Yang ini saya tak sempat nak buat video, difaktorkan masa dan juga dalam proses percubaan lah. Alhamdulillah sahabat. So kita jumpa di video yang akan datang sahabat, bagaimana cara penggandaan koloni Tarasika dan bagaimana perkembangan seterusnya koloni lebah Keluk Tarasika hasil daripada penggandaan koloni. Adakah koloni ni nanti saya dah boleh buat pemasangan kotak madu ataupun masih memerlukan telur lebah pekerja daripada koloni induknya? Okey sahabat, bye. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.